Okay guys, so sekarang ni aku punya plate cover ni pakai yang 3D print. Tapi kalau aku tengok design dia macam tak cun lah kan. Dia tak cun sangat. So dia yang plate ni aku try pakai. Tapi design aku ke apa yang salah. Maybe sebab position dia terlampau angle sangat. Patutnya dia ke dalam sikit. So aku ingat nak cabut dia terus. Letak terus like logo Aprilia tu. Lepas tu yang signal lah aku akan letak dekat bahagian footpad screw lah. So yang ni nanti aku akan tukar semua. Sekarang ni aku ada beli barang daripada TST. Ni tail cover daripada TST Industry aku beli. So kita tengok macam mana rupa dia. So macam ni tulis TST Industry. Sebab aku nak buang dulu ni belakang ni. So yang aku 3D print tu macam tak cun sangat. So macam mana rupa. So rupa dia. Okay, rupa dia macam ni. So kat sini ada cover ni. Ni kalau korang beli tail tidy daripada TST, dia ikat kat sini. Sebab ada lubang skru ni just cover clip je, kau boleh cabut. Ni ada logo TST. So ni aku akan letak kat situ lah. Tapi sekarang ni problem dia, aku ada kamera kat situ. So bila ada kamera kat situ, aku kena tebuk. So dia bagi juga guide untuk tebuk lubang kat sini. Dia tebuk betul-betul kat atas logo dia. Tapi sekarang ni aku tak tahu logo lubang dia ni cukup besar ke tak. Sebab kalau tak cukup besar aku takut dia punya support dia ni rosak lah. Sebab yang kalau kau tengok soket dia tu, soket dia yang untuk kamera tu dia besar agak lah. So aku harap muat lah masuk. Aku boleh je macam cabut je ni. Tapi kalau aku cabut ni nanti aku nak lekat kamera kat atas ni. So sekarang ni kita tengok lah macam mana. Aku pun tak pasti, kena cabut dulu baru tengok macam mana lubang dia. Aku kena drill lubang ni supaya boleh masuk kabel. Lepas tu dia ada bagi sekali macam washer kat sini, washer. Dia bagi washer. Benda dia bagi washer dengan apa benda ni? Plate bracket. So dia akan ikat kat sini. Dia ikat ni dengan screw mounting dia bagi. So ini dia punya bracket tu. Dekat dalam YouTube TST pun dia tunjuk cara nak pasang dia. So sekarang ni tak apa tu. Sekarang aku tengah fikir. Aku ada ring dia tu untuk signal. Sebab signal aku akan ikut kat lubang skru tu. Kau tengok lubang skru untuk footpad tu. Aku dah buang footpad. So plan aku macam ni aku ada 3D print. Nanti file 3D print ni aku akan letak kat dalam description. Tengok macam ni. Sebab aku akan redesign sikit lagi kot. Sebab kalau kau tengok ni lubang ni, aku ada lubang ni. Aku harap wire yang dekat signal tu muat lah. Kalau tak muat maybe aku kena besarkan sikit lagi dalam 3D design aku. Lepas tu yang ni port ni. Kau tengok design dia. Dia macam ni. So satu kat kiri, satu kat kanan. So kalau ikutkan dia akan ikat macam ni. Akan ikat kat situ. Betul. So signal akan terkeluar dari sini lah signal tu. Signal tu akan terkeluar daripada sini. So kalau tengok design dia kira okey lah kot. Dia tak terkeluar banyak sangat daripada body tu. So sebab apa aku letak dekat situ. Sebab kalau aku letak kat atas okey sebenarnya. Tapi itulah dia separation kiri kanan. Maybe kalau aku ada masa aku akan design untuk letak kat atas. Sebab kalau kau tengok kat plate ni dia ada dua lubang skru ni aku boleh pakai balik lah. Tapi ni aku dah design. Dah design ni dulu, kita guna design dulu lah. Sebab design ni nanti kita akan letak kat itu. So signal yang asal tu just aku alih kat itulah. Boleh guna balik sebab aku dah buat siap-siap lubang dia, saiz yang skru tu. Seperti ni ada design tu. Cuma skru ni kau korang tak ada skru tu kan. So nanti skru ni tersilap aku dalam 15 mm panjang. So dia dah ada punya saiz skru dia. Lepas tu untuk plate pula. Okay, ni nombor plate aku dah beli. Saiz untuk nombor plate ni aku dah custom. So saiz dia 15.5 by 9 cm. So kalau kau tengok dia ngam-ngam je duduk kat sini. So nanti kan nombor plate ni aku just lekat je lah kat sini. Tak pakai double side. Ni aku dah lekat set double side. So just lekat je kat itu. Sekarang ni kita cabut semua ni. Lepas tu pasang balik semua. So cara aku, kalau kau tengok aku dah tape aku punya nombor plate kat sini. Aku just tape dekat sini. Tape biasalah double side. Sebab dia ngam-ngam saiz ni. Sebab aku dah buat papan dia saiz 15.5 by 9 cm. So kalau korang nak ikut, korang potong lah papan korang ikut saiz tu. So just mount je kat tu. Minta dia custom kan. Lepas tu untuk signal port ni, korang tahu ni, aku ikat kat sini, kat bahagian footrest ni. So ni aku ikat kat tapak dia lama. So ikat je kat situ. So wire, kau tengok wire dia macam tak nampak kan. Wire dia masuk dari tepi tu dia keluar ikut sini.
Kalau ikut sini nampak ada lubang ni, lubang yang aku dah design tu. Aku dah bagi wire lalu situ masuk ke dalam body. So nampak macam tak ada wire lah, nampak seamless. Cuba dari sini kau boleh nampak lah kot. Cuba tengok ni, nampak dah sikit ada wire aku rasa, tapi tak nampak sangat. Tu nampak ada wire sikit terjuntai tu, tapi kau rasa tak nampak. Masa ni memang nampak clean lah dalam macam ni. So satu lagi yang bagian ni, tail tidy, tail cover ni aku beli terus direct pada TST lah. Sebab aku design macam saya tak betul lah design 3D aku tu kan. So aku malas, so aku beli je terus. So ni lubang dia dah buat kat dalam belakang, bahagian belakang dia tunjuk arah macam tempat mana nak tebuk kan. So korang tebuk je situ, buat sebesar soket dia. So just masukkan je lah. Ni TST nya, dia punya material lebih kurang lah dengan ni, dia punya mat dia finish. So aku rasa memang ok lah. Sebab aku suka sebab ni kau tengok ni, dia dah design ikut ni, ikut body lampu ni. So nampak seamless. Kalau kau tengok tu nampak macam seamless lah itu. Kau tengok dia punya echo, memang nampak lawa. Sekarang ni motor dia dah nampak clean. Kau tengok ke belakang sikit. Ok, macam tu. Dia dah tak ada echo kat situ. So nampak kemas lah. Dia straight je dari sini, body masuk itu straight. Pasal signal ni pun tak kacau sangat. Sebab korang tengok ni, dia tak terkeluar body. So dia duduk betul dekat dengan body. Tapi ni nanti aku akan design balik. Lepas aku akan upload dekat website tu, korang download kan nanti dia punya 3D file dia. Sebab ini kalau kau tengok dia agak terkeluar sikit. Sebab aku ingat dia punya batang skru dia panjang, tapi taklah panjang mana pun. So aku boleh ikut ngam-ngam dengan saiz lebar ni, lebar asal dia. So dia takkan terkeluar sangat. So dia lagi nampak ke dalam. So tu boleh design satu lagi. Maybe aku rasa kan cakap ke dalam lagi, tapi aku rasa aku just ikut body dia balik nanti. Aku design balik ikut sama saiz yang ni. So dia nampak lagi kecil lah. Itu kau rasa cun nak design Aku rasa memang cun lah. Itu jadi kemas. Dan signal pun terang. Signal ni memang terang. Aku memang recommend untuk korang beli signal ni. Aku dah try malam-malam memang terang. Pagi pun terang kat sebenarnya. Ok, tu saja video aku ni. So subscribe, like, comment.